Ramai rasa renyah apabila menerima pesakit psikiatri di Jabatan Kecemasan. Mereka akan kata bahawa mereka terhambat dengan sempitnya masa dan komitmen berkejar antara satu pesakit klinikal ke pesakit klinikal yang lain. Hakikat dia, salah satu faktor kita rasa begitu sebenarnya adalah kerana kita rasa takut. Kita takut dengan ketidaktahuan yang ada. Kita tidak tahu cara yang terbaik untuk kita menanggapi mereka ini apabila bertemu di Jabatan Kecemasan. Sama ada kerana kita telah jauh daripada exposure latihan apabila bertemu dengan mereka. Kerana kita confident untuk merawat pesakit yang datang dalam keadaan tidak ada nadi, sukar bernafas, sakit dada ataupun pengsan, sawan, itu tidak ada masalah untuk kita di Jabatan Kecemasan. Tetapi apabila pesakit datang dengan rasa depression, ingin dia datang dengan skizofrenia dia ataupun bipolar in manic phase, kita rasa renyah dan kita rasa macam kita kalau boleh kita tak nak bertemu dengan mereka. Kerana sebenarnya kita takut. Kerana kita takut, kerana kita tidak tahu. Jadi, salah satu cara untuk kita menghilangkan ketakutan, kita mengambil tahu apakah antara assessment yang penting untuk kita lakukan dan kita kemudian kita lakukan penilaian dengan tertib di Jabatan Kecemasan, iaitu kita punya Mental Status Examination, iaitu MSE. Dan untuk bagi mudah ingat kandungan komponen penting dalam MSE, ingatlah ASEPTIC. Aseptic. Ada 7 komponen di situ. A yang pertama adalah appearance. Pada penilaian, pada penampilan luaran, pakaian yang dipilih, adakah appropriate atau tidak, dan kita lihat juga pada behavior. Adakah dia bersifat good eye contact, mudah untuk beri cooperation atau sebaliknya, dan ada atau tidak psychomotor retardation atau agitation yang boleh kita appreciate dari sudut luarannya. Dan yang kedua adalah S, iaitu speech. Dari sudut percakapan, kadar, kuantiti, tone, kelajuan, itu semua antara benda yang kita ingin nilai dan kita dokumentkan. Dan yang seterusnya adalah E, emotion. Emotion ada 2 yang kita akan nilai. Yang pertama adalah mood, yang kedua adalah effect. Mood adalah benda yang subjektif. Apa yang pesakit katakan. Dia kata dia happy, dia kata dia sedih, dia kata dia marah. Itu adalah mood. Tapi effect adalah apa yang kita nilai dari luaran, apa yang dirasai oleh diri dia. Kalau dia kata dia marah tapi luaran dia gelak ketawa, so dia tak congruent dengan mood dia. Itu adalah yang ketiga, emotion. Yang seterusnya, kita dah A, S, E, kita pergi pada P, iaitu perception. Kita ingin menilai adakah adanya perceptual disturbance. Sebagai contoh, halusinasi, ilusi, derealization, depersonalization. Kalau halusinasi, kita perlu ingin lihat modalitinya. Adakah auditory, visual, ataupun is bersifat olfactory ataupun tactile. Dan jika halusinasi itu bersifat auditory sebagai contohnya, adakah dia bersifat commanding, menyuruh untuk buat sesuatu, dan bagaimanakah kawalan diri kendiri dia apabila disuruh oleh suara ketiga tersebut. Dan seterusnya kita pergi kepada T, thought atau pemikiran. Pemikiran di sini kita lihat pada kontennya. Adakah adanya delusional, adakah adanya suicidal thought, dan kemudian kita lihat pada proses pemikiran dia. Adakah pemikiran dia bersifat flight of idea, bersepah sana sini, ataupun bersifat linear, goal directed, ataupun adanya hilangnya association, bersepah jauh menjala dia punya perjalanan pemikiran dia. Jadi ini antara benda yang kita ingin nilaikan. Dan yang seterusnya setelah thought adalah I, iaitu insight dan judgement. Insight di sini adalah bagaimana pesakit tersebut acknowledging dia punya masalah dan dia tahu dia perlu dapatkan rawatan. Kalau dia poor insight, dia tak sedar dia sakit sebenarnya dan dia tak nak terima rawatan, itu adalah poor insight. Dan judgement pula adalah bagaimana pesakit tersebut dia melakukan timbang tara keburukan dan kebaikan, mudarat dan manfaat dalam tindakan-tindakan yang dilakukan kebelakangan ini. Terakhir adalah C, iaitu kognitif. Kognitif di sini kita menilai dia punya orientation to the time, place and person. Kita menilai memorinya, kita menilai dia punya attention dia, dan juga kita melihat pada bagaimana executive thinking dia. Jadi dalam ni kita boleh guna MMSE, Mini Mental State Examination, atau kita guna MOCA, atau kita guna 4ITIS. Mana-mana tool yang kita nak guna pakai, tidak ada masalah. Senang sahaja kan? Jadi apabila kita terima pesakit psikiatri, kita tak rasa susah hati dah. Kita tahu apa yang perlu kita nilai secara tertib dan apa yang perlu kita dokumentkan pada penilaian yang telah dilakukan. So A, S,
A-S-E-P-T-I-C. Aseptic. Itu saja slogan bantu.